disebabkan e-fishery ni kantoi, benda tu kena tempias sekali dengan Asia, especially Malaysia. Sebab apa? Macam pelabur luar lah. Mai tengok ni muka lebih kurang lah. Indonesia, Malaysia cakap pun bahasa lebih kurang. So mereka dah chop. Ni kencing lah. Ada seorang ni budak kampung, orang susah, dia nampak masalah dekat Indonesia ni banyak dekat orang-orang yang menternak ikan. Masalah orang dekat kolam ikan ni bagi makanan sikit sangat, ikan kecil. Kalau bagi makanan banyak sangat, kolam tu ayak su, ikan mati. So ni problem bila orang ternak ikan. So dia kata okey, dia pun ada idea 2013, dia nak buat satu benda device celup dalam air, dia ada sensor, dia boleh tengok bila ikan tu lapar, lepas tu dia bagi makanan ngam-ngam dengan ikan. 2013 AI pun tak ada apa benda lagi. So dia punya goreng cerita, orang macam nampak ni bagus ni, food security. Dia menyelesaikan masalah yang bukan dekat Indonesia je, dekat semua negara ada masalah tu. So dia pitch, dapatlah tarik pelabur. Memang duit masuk gila-gila dekat dia. Dengan dia jual harapan, dia kata dia ada sensor celup air, dia boleh kawal dedak ikan. Itu sahaja. Kau kata syarikat ni dah jadi unicorn pertama Indonesia. Dan nilai e-fishery tu, nilai lah, hit 1.7 bilion US. Duit Malaysia 8 bilion ringgit, atau untuk kita faham ni 2 kali Asia. Okey lah kan. So dia dah dapat modal banyak, dia pusing-pusing nak meniaga sebab dia menjanjikan e-fishery ni boleh pegang 5% GDP ekonomi Indonesia. Kencang lah kan, 5% atau 1 juta kolam ikan dekat Indonesia lah. So orang dah kira mesti boleh untung ni. Apa jadi masalah? Ialah duit dah banyak, kelam mata. Mereka nampak ada duit banyak tapi syarikat tak untung. So mereka nampak short, duit ni pergi mana? So mereka pusing-pusing, lah kantoi. Sebab mereka fundraise at a certain point memang tak ada duit nak beroperasi syarikat. Ada 100 staff nak bagi makan. So mereka ejah kat keuntungan syarikat. So 3 benda lah mereka buat kantoi. Mereka kata niaga ikan ni, buat dedak mesin ni untung. Rupanya tak untung sangat pun. Yang kedua, mereka kata nak ada 1 juta kolam. Yang ada dalam 24,000 kolam je. So mereka betul operate tapi tak banyak pun. Yang ketiga, mereka kata itulah device mereka ni ada sensor. Rupanya tu geng-geng Indonesia tak ada kerja, dia pergi hantar, pergi kira manual. So memang semua tu dia buat cerita saja, tak ada benda yang betul lah kan. Bila dia kantoi, so memang kena penjara 9 tahun dengan kena denda 230,000. Tapi kalau kita tengok dengan duit yang dia dapat collect dengan denda dia, macam tak setipal lah.